Malaysia melangkah sejarah memalukan di pentas dunia apabila Siti Hajar Mahmud, Maju Masyarakat Jahitan Kemas dari Parlimen Kubang Pasu Kedah, berjaya mengharumkan nama negara apabila dinobatkan sebagai juara tunggal bagi kategori Best Wellness and Relaxation Massage di European Massage Championship 2025 yang berlangsung di Paris, Perancis. Walaupun bertugas dalam bidang jahitan dikemas, minat dan penglibatan aktif beliau dalam bidang dandanan diri dan penjagaan kesihatan membuka ruang besar untuknya melangkah lebih jauh. Sebelum melangkah ke pentas antarabangsa, beliau telah muncul sebagai juara wanita dalam Southeast Asia Massage Championship dan seterusnya dipilih untuk menyertai pasukan negara ke Paris bersama 15 lagi wakil Malaysia. Kemenangan ini begitu bermakna kerana kategori tersebut merupakan satu-satunya kategori campuran menghimpunkan peserta lelaki dan wanita dari seluruh dunia. Hanya seorang pemenang dipilih daripada 258 peserta dari lebih 40 buah negara dan Malaysia berjaya menempah tempat teratas melalui kecekapan dan sentuhan bertaraf dunia yang ditampilkan oleh Siti Hajar. Meskipun berdepan peserta berpengalaman dari negara-negara ternama, Siti Hajar tampil unggul, membuktikan bahawa urutan Melayu juga memiliki keunikan dan mutu tersendiri yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Saya Siti Hajar binti Mahmud daripada Kemas, Malaysia. Ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak kos saya, Q Ros, kepada suami, kepada keluarga, kepada kawan-kawan yang banyak menyokong, kepada Kak Aida terutama sekali, daripada A to Z yang banyak sangat tolong saya, kepada pihak Kemas, kepada Tuan KP, kepada Tuan Ali, pengarah Kemas Negeri Kedah dan seluruh warga Kemas yang menyokong saya. Semua tim-tim daripada Malaysia, terima kasih banyak-banyak sebab dekat sana kami satu tim. Kan banyak tim yang membantu, kami saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain. So terima kasih banyak-banyak dan khususnya kepada pihak Kemas dan pihak Ros. Kami sangat kagumi kehebatan beliau kerana 258 peserta daripada seluruh negara dan beliau memenangi Spa Wellness dan benda ni sangat-sangat hebatlah. Kalau dikatakan satu dunia termasuk Indonesia, Thailand yang kita tahu yang sangat hebat dalam bidang tradisional dan kita Malaysia dapat melepasi yang orang kata di Asia. Dan sekarang ni di Euro dah kenali Malaysia, ada satu produk yang sangat hebat, urutan Malaysia, urutan Melayu kita. Kejayaan ini turut menunjukkan bahawa bakat dari komuniti luar bandar juga mampu mencipta impak besar jika diberi ruang dan sokongan sewajarnya. Seluruh warga Kemas mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada Puan Siti Hajar atas pencapaian gemilang ini. Semoga kemenangan ini menjadi inspirasi kepada semua pemaju masyarakat di seluruh negara untuk terus menyelah dan menjulang nama Malaysia ke persada dunia.